What is this Asu? This is buat gantung. Yang panjang tu apa? Panjang yang jatuh rak untuk letak baju-baju dia. Ambil yang kain. Gantung-gantung Oh, like ingat kaset. Tak. Itu nak bawa apa beli? Nak sumbat kat mana bilik kita? Abang cakap, ya apa ni? Ini yang saya nak gantung kat tepi tu, so I can put my bag. I also can put Sikuya. Don't. Sini. Macam itu. Taruh lah sikit. Taruh macam. Apa? Air punya tu, situ pun nak gantung. Tak. Aku nak taruh situ. Jantan ni merepek. Lepas tu nak pull out. Kau nak pull out, kau pergi dekat ni. Finally I wash it. Cuma this one a bit difficult. Bawah is brush, atas is the product. So this one I need to extra careful. Tak nak air masuk ke dalam dia punya dalam sini. Walaupun kadang-kadang dah tutup ketat, tapi you know, sometimes things happen. So this is all the brush yang I always use. Wash it already. Lepas hari tu sebenarnya nak basuh, tapi getah tak ada. Itu yang tertunggak basuh. Kidos, what you want? Habis kau lapar? Nak cakap habis asuh kau lapar. Tapi dah malam. Okay, let's go. Sambung my cerita. Let's go sambung. I'm dekat episod 5. So, best cerita ni. My second biskut. Teng, teng. Habislah dietku. Hancur gara-gara biskut. Sen. Ni tak ada yogurt. So kita tengok Netflix dengan yogurt Asad. Itu masa. Hari tu. Wait, this one birthday punya ni. Azim botak. Ni Azim botak punya. Tada, Azim botak. Asun need to record. Wow. Ya. Buka sana. Sampai dah bagi. Apa dapat? Okay, put. Give. Dapat. See you. Boleh nanti kau bosan. You sit over there. Give nenek My sit. God. This is the box. Wah. Over lah botak ni. For me? No for you. Huh? It's not your time yet. Lama lagi. For me. Lama lagi. Lagi 2 month. For me. Wait. Kakak, akak, abang ngomong dulu. Azim. Coklat. 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 Kejap. Asal dia tu. My chocolate. My chocolate. My chocolate. Awish. I wish not you my chocolate. No, birthday. Kakak, abang ni birthday. Itulah abang lah. Lawan dulu yang birthday. Kita buat. Ya. My chocolate. Happy birthday. Happy birthday to you. Awak buat masuk dalam TikTok. Happy birthday. Tadi nak. Tomorrow your birthday. Ini tak nampak. Dia punya ni kucing lah. Tomorrow your birthday. Okay. Wait. Nanti boleh potong sikit. Diam lah. Nantilah. Yelah, biar potong dulu. Cepat. Pegang. Happy birthday. Sini ada masuk ke masuk. Sekejap. Happy birthday to Azim. Happy birthday to you. Okay. Birthday, jam dah nyanyi. Happy birthday. Nyanyilah. Happy birthday.
Wait, clap your hand. Ice baby. Wait, baby. Okay. No, my chocolate. Ice, you Oh, ni okay? 5 tak taruh. Oh, it's not your Sabarlah. cake. Cuba jangan kata. Oh, my cake. Ya, sabar. I want, Handphone Bapa sini. I want two. It's this one. Okay. I want it. Oh, maham. I want ice baby. Sikit story ni. I want ice baby. Go take. Take a squaw. Let's take a squaw. Ai. Take a cookie. Go. Put inside a box. Inside, go inside. Put it on me here. Nah. Ikutlah. Nah. Inside. Take a cookie. Ni go take. Dia, ni yang sini. Ah. Entahlah buat lagi tak. Nampak tak? Kita ada ni nak kena kemas. Itu nak kena kemas. Macam mana baju masuk tempat ya Entahlah. Mommy, it's baju. Mommy. Wait, picture. Nak picture video. Cakap hello. Hello. What is your name? And me, Avis. Let's go. Your name is Awish. We want to see. I want to see. Choo-choo. It's a tree. Alah. Hallelujah. Hallelujah. Me. Move. Let's go. Sialah, nak aku kena bully dengan ayah sengaja. Ya, Awish. Is it a card? Is it a card? Apalah nasib anak aku. Take my son. Kena bully dengan Awish. Malas ambil kamera, kita rekod pakai handphone je. Nice job. Run! Let's go. Squaw is run! Awish, come here. Mampus lah. Whoa. Take a squaw. Hey, squaw. Take a squaw. Awish, come here. Okay. Yes, tu jangan! I'm scared. Pernah try sekali, tangan tak lepas. Jangan sangkut bahu dia. Jangan, ayah. Aku sangkut sini tak lepas. Squaw, you okay? Squaw. I'm a squaw, okay? A squaw motion. Okay. Squaw be like, tolonglah. See. Yes, ambil Sakura. Ambil Sakura, yes. Avis. What is your name? Me, Avis. Awish. Ba. Ching. Ching, corn. Ching, Ching. Astagfirullahalazim. Tak tahulah apa masalah budak ni. Bye. Bye. Tadi kakak dah siap kemas baju Awish. Ya. Now it's my turn. After seminggu lebih aku sakit. Semua tak kuruskan. So tu dia dah makin better. So I can kemas all of this. Sebab balik dalam almari. Dah ni nampak tak? Ubatnya stuff tu habis. Ubat ni habis. Ini satu habis, satu tak habis. Ini just tinggal satu biji. Dia apa? My ubat yang aku makan ni alhamdulillah okey. Aku makan ni ada angin still have. One plastic of ubat. Dia punya Mari kita cerita. Just for fun. Bermula hari tu aku bila tonsil kan bengkak. Aku dah makan antibiotik dah 10
spray guna ni. Dah okay. And then suddenly kena balik. So pergi doktor. Just eat ubat-ubat ni. Suddenly kena gastrik. Gastrik yang cucuk-cucuk sampai ke belakang-belakang pinggang. Semua sakit. So aku dah makan ubat gastrik ni sampai habis. Tak baik. Top up dengan ni. Kurang sikit. Tapi still pinggang semua sakit. Nak tidur memang susah. So pergi Topen. Aku beli mula memang planning nak beli ni. Sebab ubat ni memang selalu aku makan. Baru hilang. Then dia kata try this one. This one is lagi better. So aku makan lah. Bayangkan ubat ni makan pun tak jalan. Inilah seksa. So yes, kita nak kemas. Lepas tu nak tukar cadar. So aku dah planning. Dah baik je sakit nak tukar cadar. You know sometimes badan kita sakit. So all the kuman already. Yang Nina kan masuk dalam toilet. Lepas tu pintu kena tutup. Bising. Minta tolong. Habis kaki tangan semua basah. Masa hari Selasa mula aku dah suka kakak urut. And then okay sikit. Lepas tu si kena lagi. So kakak urut using the shilling untuk scratch belakang. All merah-merah. Macam dah kena dera dah. Pun actually tak hilang. Hilang sikit je. Lepas tu kena lagi.